Kak, Kak, cara gelap. Akak masih rasa dia ni scammer ke? Dah lah. Macam serius je ni, Kak. Ish, kenapa kebelakangan ni ada je benda? Since kes Ibu Zahari tu. Kan? Tak habis. Mungkin sebab kita tak pernah jujur kot. Ke sebab Tuhan nak hukum kita? Ke situ pula, Aminah. Kita kan cuma buat apa yang kita nak buat untuk survive. Tapi ini macam sesuatu lah, Kak. Ni tak normal ni. Ke sebab kita tipu Haji Cekin? Alah, Aminah. Anggap je lah semua benda ni ujian, okey? Tenanglah. Kalau kita panik, kita akan nampak lemah.